Kalau korang ada plan nak ke Negeri Sembilan, ini antara tempat dan aktiviti yang wajib korang cuba. Kalau nak kenal Negeri Sembilan dengan lebih dekat, wajib singgah sini. Korang boleh belajar tentang adat berpatih, sejarah Negeri Sembilan, adat perkahwinan, budaya masyarakat dan banyak lagi. Nak stay lain daripada yang lain? Cuba glamping di The Huton Retreat. Dikelilingi alam semula jadi yang tenang, tempat ini sesuai untuk healing sambil menikmati pelbagai aktiviti outdoor. Aktiviti nak masak kuih bahulu pun disediakan tau kat sini. Malam pula boleh ber-BBQ. Nak rasai pengalaman hidup di kampung, homestay hanya di Pasoh memang terbaik. Korang akan disambut dengan persembahan silat, seloka berpantun dan cak lempong. Lepas tu boleh cuba pelbagai aktiviti menarik seperti demo masakan, melawat homestay, memanah, menaiki mini train serta merasai sendiri suasana kehidupan masyarakat desa. Kalau korang peminat coklat pula, jangan lepaskan peluang singgah di Ben's Tour Coklat. Bukan je boleh tengok sendiri proses pembuatan coklat dan kenali produk tempatan, malah korang juga berpeluang menghasilkan coklat sendiri. Bukan sekadar tengok burung unta, kat sini korang boleh beri makan haiwan, berinteraksi dengan pelbagai haiwan, malah kalau berani boleh berlumba dengan burung unta. Yang paling best, peserta akan menerima CJ penyertaan sebagai kenangan. Kalau dah sampai Negeri Sembilan, memang wajib cuba pelbagai hidangan tempatan. Tapi yang paling ikonik mestilah masak lomak cili api. Jangan lupa save post ni dulu, mana tahu nanti boleh jadi rujukan bila nak jalan-jalan ke Negeri Sembilan.